Roti lama dah nak expired ni sayang pula kalau dibuangkan. Jomlah kita buat puding roti. Senang dan simple je cara dia. Save dulu siap-siap, bolehlah kita buat untuk buka puasa 1 Ramadan nanti, okey? Jom. Dalam periuk, masukkan susu cair, telur ayam, lepas tu esam vanila, butter, garam dan juga gula pasir. Kalau tak nak manis, pakai 1 sudu je gula pasir. Dia less manis lah. Kita gaul dulu, baru kita buka api, okey? Dah likat macam ni, kita ketepikan. Ni nak guna roti butterscotch je, senang kan? Lepas tu nak guna dalam lapar keping, potonglah kecil-kecil macam gini. Ikutlah nak potong macam mana pun kan. Lepas tu terus masukkan roti tadi ke dalam kuah yang kita dah siap tadi tu. Lepas tu terus masukkan dekat dalam bekas ni. Dapatlah lebih kurang dalam 7 bekas macam tu. Lepas tu bolehlah terus bakar. Boleh juga pakai oven. Tapi kena kenal lah oven masing-masing. Okey, itu sajalah yang dapat nak kongsikan kali ni. Bolehlah jamu anak menantu cucu makan. Okey, itu saja. Bye-bye.